Datang ke masjid, dia kata, tengok. Tuan-tuan, tahiyah ni maksudnya menghormati masjid kita. Bolehlah kita tahiyah. Tuan sekalian, di masjid haram, tahiyah dia tawaf, tahiyah. 70 singa tu. Sebut tu kena mengaji, tuan sekalian. Dia angkat kaki kuat tu, nak tengok waruk. Allahu Akbar. Itu bukan waruk dia panggil dia tak. Kena mengaji. Mengaji tuan tengok, tawaf tuan sekalian. Ini paling utama. Tuan-tuan, ini dah satu masjid ada tawaf. Masjid Nabawi, walaupun Nabi sebut utamalah hadis Nabi, tak boleh tawaf. Masjid Aqsa, tak boleh tawaf. Perkampungan kerajaan langit ayah P lagi tak boleh tawaf. Kena ambil peluang. Tawaf banyak tuan-tuan. Semoga Allah ampun, Allah bubukkan dosa kita baik. Sayyidina Osman tak mau tawaf. Dia tidak mahu mendahului Nabi. Dia ada mission, dia ada misi yang dia kena sempurnakan. Mudik. Cuma pada waktu petang tak balik. Lewat balik di Hudaybiyah, sahabat-sahabat gelisah dah. Gelisah tunggu ni, tuan-tuan. Timbul satu kabar angin, Sayyidina Osman telah mati dibunuh. Sayyidina Osman telah mati dibunuh. Malah sahabat-sahabat 1,400 orang ni, mereka telah berbai'ah dengan Nabi. Ini cerita bai'ah yang ada dalam Al-Quran. Kali ni pun tuan sebut bai'ah. Ada seorang tokoh cakap bai'ah tu berbai'ah dah tuan-tuan. Sebab tu sebut boleh bai'ah, bukan bai'ah dah. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan kena itulah. Kadang-kadang kita ni, tuan-tuan ni semua pemimpin. Duduk mata pemimpin pun, tu pemimpin kena mengaji. Kata Sayyidina Umar, tafaqahu qabla an tasudu. Perdanalah kamu ilmu sebelum kamu nanti sebagai pemimpin. Macam-macam. Oh, ceramah ni pemimpin ni. Ada ceramah perjuangan kita untuk menegakkan amal ma'ruf, muka naki dia kata. Apa barang tuan-tuan kan? Bai'atu ridwan. Bai'ah mengikat dan istilah ridwan, mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. 1,400 orang berbai'ah dengan Nabi. Mereka akan balas setiap titik pun darah Sayyidina Osman yang tumpah. Tuan-tuan tak betul. Sayyidina Osman tak dibunuh pun. Itu kabar angin. Tetapi hikmah dia, orang Mekah dengar orang sedang berbai'ah takut. Mereka rasa gerun sebab Hudaybiyah dengan Mekah dekat dah. Lalu dapat perang, mereka tu Mekah menang. Track record ada tuan-tuan. Kita sebut perang Badar Al-Kubra. Perang Badar berapa kali lipat ganda kekuatan Mekah. Lawan orang Islam, persenjataan tak cukup. Tumpah tamat tuan-tuan. Dia buat penisar. Pengangkutan tak cukup. 1 ekor unta naik 2 hingga 3 orang sahabat bergilir-gilir. Nabi pun bergilir dengan Sayyidina Ali karramallahu wajah. Menang tentera Islam. Kalah kafir Mekah. Kalau kita baca Quran surah Ali Imran, Allah sebut walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sesungguhnya kami telah menolong kamu pada hari Badar. Wa antum adillah, dan kamu dalam keadaan lemah. Fattakullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Mengapa? Perang Ahzab lah. Perang Ahzab ni perang penting. Saya sebut tadi, mereka tanya, tuan-tuan rasa tak penting ke? Tak tahu ke ini penting? Apa makna penting? Minggu depan nak beraya pula. Baru je raya puasa nak beraya pula dah. Kita ingat perang ni lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa nasara abdah wa azza jundah wa hazamal ahzab wahdah. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan ni cerita penting. 10,000 kafir bergabung ni termasuk Yahudi Bani An-Nadir, Yahudi Bani Quraiza, menang tentera Islam. Apa bukti menang? Quran pun sebut. Tuan-tuan baca Surah Al-Ahzab ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum id ja'atkum junud fa arsalna 'alaihim riha wa junudan lam taraha. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu nikmat Allah kepada kamu ketika datang musuh, maka kami mengirimkan kepada mereka ribut taufan, angin kencang, wa junudan lam taraha, dan tentera-tentera Allah yang tidak nampak. Tuan-tuan sekalian, angin kencang mari ni terbalik tiap-tiap kemah tentera Ahzab tadi. Hak bergabung tadi Mekah je, Ghatfan, Bani Murrah, Bani Fuzarah, Bani Kinanah, terbalik tiap kemah. Mereka lari, mereka berpaling tumit. Nabi punya seronok. Nabi naik atas batu tempat tinggi, Nabi takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa nasara amda, wa azza junda, wa hazaman ahzab wa wada. Allahu Akbar. Inilah ungkapan-ungkapan, frasa-frasa yang kita ulang dan kita ulang setiap kali kita sambut hari raya. Sebab tu takbir kita semangat tuan-tuan. Semayang pada negara Arab, di Pakistan, di Kashmir, Bangladesh. Saya tengok orang lain semua jadi takbir
semangat tuan sekalian. Hak pada sejarah Sayyidina Osman, Kashmir. Pada dia pertempuran Kashmir lawan India. Allahu Akbar, wa nasara abda, wa anzal jidah. Oh, semangat. Hak pada pelik takbir raya, kita lah orang Melayu, tuan-tuan. Budak rock tak ada ustaz, tangkap leleh, dia kata. Allahu Akbar, Allahu. Nangis lah ke, tuan-tuan. Tu imam pun nangis, apa hal, bro? Orang cerita pasal perang, pasal Islam menang, awak nanya apa hal? Memang Melayu jiwa sentimental, jiwa buat piti poli, glory maratika, tuan-tuan. Semangat, tuan-tuan. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, rekod yang ada ni, Mekah bimbang takut perang. Maka mereka ada perang, mereka hantar wakil untuk mudik. Mereka hantar siapa, tuan-tuan? Mereka hantar Suhaib bin Amr. Suhaib bin Amr terkenal pemidato bagi kerajaan Mekah, hebat. Pandai bercakap, pandai bersilat lidah, bersilat kata-kata, tuan-tuan. Kita pun ada, tuan-tuan. Sejarah kalau sebut matilah mudah. Tuan-tuan mati, contoh almarhum Profesor Dr. Zulkifli Muhammad, hebat. 4 jam tak penting cakap di parlimen. Adik-adik dia mendahului zaman Bank Islam. Siapa dia? Prof Zul. Universiti Islam antarabangsa Prof Zul. Kolej Islam Kelang, dia founder dan segala. Hebat, 4 jam tak penting. Tuan baca buku-buku dia. Hebat dan segala. Mana? Tapi mati muda lah. Dia asyik dekat jalan gambar ni, tuan-tuan. Tahun 64 dengan Ustazah Aisyah umur dia. Tapi hebat. Indonesia ada Bung Tomo tahun 40-an. Bung Tomo ni Masya Allah. Dia pidato tuan-tuan masa dia sibuk perang Bang Runcing lawan Belanda. Orang penakut jadi berani nak perang. Soekarno kaki pidato dia orang Bandung. Dia ke Bandung tengok patung Soekarno banyak di Bandung. Dia ceramah 2-3 jam atas padang, orang perlu ribut peti orang tak lari, tuan-tuan. Orang tersihir dengan bahasa indah Soekarno. Tuan-tuan sekalian, Arab pun ada tokoh pidato sampai sekarang legenda. Siapa? Syekh Abraham Kesh. Syekh Abraham Kesh ni, tuan-tuan pergi Mekah. Kedai-kedai kaset tu orang jual sampai sekarang kaset. Mati lama dah. Pidato dia, khutbah dia, orang jual kaset, orang dami lagi jual. Dia tahun 80 memang fenomenal. Syekh Dami ulama buta tu daripada Mesir. Zaman Anwar Sadat dia kena penjara. Zaman Ustaz Ahmad Tirmizi Sani, Musyidul Am Ikhwan, Syekh Dr. Ahmad Abdul Rahman Selapur dilawan Camp David zaman tu, tuan-tuan. Punya legenda, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu punya legenda. Kalau Jumaat 12 tengah hari, 8 pagi tu orang main penuh dah dalam masjid. Nak tunggu 4-5 jam. 4-5 jam nak tunggu 12 tengah. Tunggu tak ketemu lah. Syekh Abdul Kes. Hak jadi tunggu bola satu hari juga. Stadion Bukit Jalil, tuan-tuan. Bola final Kelantan Negeri Sembilan 850. Kopak dah penuh dah kat luar. Berpuluh-puluh ribu, tuan-tuan. Maghrib kat mana, Isyak kat mana, wallahualam lah, tuan-tuan. Pada kata nak sangka baik kan macam ni, Kelantan kita boleh jamuk kot, tuan-tuan. Tapi orang kampung Kerinci, pantai dalam jamuk apa benda, tuan-tuan. Ya, Allahu Akbar, tuan-tuan. Ni nak tunggu khutbah. Syekh Abdul Mikir khutbah, tuan-tuan sekalian. Orang semua menangis. Bercucur air mata sebab apa? Indahnya bahasa. Hebatnya Quran kat mulut dia, tuan-tuan. Yang penting, dia, tuan-tuan, dia boleh. Kita pun menyentuh perasaan dengan ayat Quran yang dia baca ni hebat. Dia punya hebat. Mati pun tengah khutbah Jumaat. Mati tu khutbah Jumaat. Lepas tu khutbah, tuan sekalian. Tengah khutbah, Allahu Akbar. Ustaz kita mati kencing mani daun tinggi, tuan-tuan. Maka sedap kepala kambing saja. Tuan-tuan lah yang membunuh ustaz secara sistematik sebenarnya. Lepas kuliah jamu makan. Lepas kuliah makan kambing, tuan-tuan. Dah. Jadi muslimin dan muslimat, Suhaib bin Amr kaki pidato, tuan-tuan sekalian. Maka perundingan dia dengan Nabi ni lah yang kita namakan